dekor raya di pavilion Bukit Bintang. Jom tengok apa yang ada di sana. Jom. Macam ada baju-baju Siti Nurhaliza. Jom kalau ada. Datuk, okey? Datuk situ. Datuk Siti Nurhaliza. Jom. Nah, baju Tok T dengan DP designer. Ya, ni AJL. AJL sama-sama 8. Oh, ada yang terbaru. Bidu Wanita. Video neta. Ini AJL 1998. Bintang popular. Bidu Wanita. Oh, ini latest lah. Ni konsert last year. Tu AJL piala tau. Tiga-tiga punya. Banyak anugerah. Jom tengok apa ada sini. Okay, slow motion sikit. Tengok dekor cantik. Sebelah pun ada. Oh, ini pun banyak juga. Kita tengok je lagi ni. Style. Ni paling patriotic. Wah. Jom kita tengok ada apa sana. Jom. Ada baju lagi. Wah, semua baju-baju dia. Bling-bling. Style. Yang sebelah sana lagi. Oh, ni ada dekat London. Oh, ni London punya nombor London. Mana nombor 4? Oh, ini dia dekat London. 4. Oh, dengan poster dia. Wah, siapa ada poster sini? Royal Albert Hall 2005. Lama sudah. Wah. Wish, baju ni. Siapa ada ni Tok T punya muka. Ni perhiasan di belakang. Jom kita tengok. Jom. Cendela dia cantik. Style. Ini produk tu. Oh, jom tengok produk Tok T. Kita tengok baju sejuk dia ni. Ha. Tebal tak? City. Oh, nipis jugalah. Tebal ke ah. Kalau pakai di bawah matahari panas lah. I think so. Ni dia punya baju-baju Tok T boleh cari di sini. Macam getah. Ya, dia macam stretchable. Berapa harga? Gini lah harga dia. 189. Nah, Sampuraya. Kat sini. Apa ni? Ha, ni produk-produk. Skincare, produk, makeup, semua ada sini. Boleh beli di sini. Beauness ya? Ha? Beauness. Sarang burung. Oh, ni lah. Ni Beauness. Ni minyak wangi. Ni tudung dia. Oh, dia rasa kualiti dia lain sikit dari lain. Dia bukan cotton. Dia macam tu ni. Dia lembut tu. Lembut. Licin, tak licin. Kan dia licin. Tapi macam senang bentuk lah. Dia kata Cantik. licin. Harga? Dengan Harga ni 59. Okay lah. Cantik. Ni baju cardigan pendek. oh, dia panjang ni. Tadi panjang, ni pendek. Ya, kain dia nipis lah actually. But dia macam bergetah. Getah. Kan? Macam bergetah. Style. Okay. Ni kedai lain lah. Oh, ni kedai lain. Ni kedai kapet. Hello.
Trend. Cantik dekor Pevi. Ini ada gerbang pintu lagi, ada bintang-bintang. Ada liplap-liplap. Jalan apa ni? Ingat nak berjalan. Saya sudah langgar. Afia by Siti Nurhaliza. Afia nama anak pertama Dato' Siti Nurhaliza. Ni coklat. Razwan Razwil. Pada kerusi ni ada mau datang lah. Ada artis. Ada artis mau datang. Siapa ada nama? Spider. Popular kan sini. Kan? Macam famous. Razwan Razwil. Berapa? 250. Dari 501. Kainnya Tudung kot. Macam bawal kali. bawal. Cotton. Harga? Ni 88. Oh, 88 lah. Dalam pun ada baju lah. Dia macam mana? Cuba angkat satu. Let's tunjuk. Macam jubah kan? Dia jubah. Oh. Material? Licin-licin. Ya. Berapa lah kau ini? Designer ni nama. Yelah, boleh jadi baju raya. Jubah. Harga sikit. Tengok. 300. Tak ada. Ada. Tu saiz ya, M. Ya. 880. 880? Ha. Siapa nak beli 880? 28 Jun. Oh lama lagi. Tapi Promotion rasa- Bukit Jalil. Dia jual tiket rasanya. Ya, untuk promotion. Tahu ni nanti mungkin datang tadi yang Spider. Mau promote kali kan. So inilah dekor raya dekat Pevi Bukit Jalil. Cantik. Sambil-sambil boleh tengok booth designer, baju designer. Oh, ini boleh masuk. Jom masuk. Oh, ini lain lagi. Ini variante. The limited edition. Tote bag RM1,000 in single receipt. Ini variante pula. Ya, sayang, jom kita tengok ni yang di luar ni. Jom. Okay, kita tengok harga variante pula. Dia punya jubah. Jubah raya. Tengok material sikit. Oh, licin. Macam silk. Cantik. Flowy. Harga dia RM299. Okey lah. Ke 880. 880 agak mencabar ya. Tu designer tu, high end designer. Ini Tu 880. Boleh lah. Okay, siapa mau jubah? Jubah cantik, flowy, boleh datang sini. So macam itu je. So itu je dekor untuk hari raya di Pavilion Bukit Bintang. Okey lah, kita nampak booth-booth. Ada Dato' Siti punya, ada yang lain designer lah. So siapa yang mau belanja, beli baju raya, jumpa, boleh datang sini beli. Boleh datang. Even skincare, Dato' Siti pun ada sini. Skincare, makeup pun ada. So itu je lah untuk kali ni. Okay. Jangan lupa Like, subscribe. to Hazu Channel. Bye.